setiap fakulti. Okay, alright. So bagi yang belum dah boleh start untuk kita buka sistem UTHM digital. Okay, so tak susah so boleh just type di browser tu digital.uthm.edu.my. Okay, kemudian cari modul impact. Kadang-kadang dia ada kat atas ni, kadang-kadang dia ada kat bawah. Okay, so kita cari yang bawah lah mungkin yang tak pernah guna, boleh tengok dekat bahagian sini. Should be you should find yang ni lah, impact. Yang ada tambah tolak darab bahagi ni lah. Bahagi tak ada tambah tolak darab ada. So pastikan dia punya role ni kat sini ialah staff lah role dia ada staff dan juga ada pelulus. Jadi kalau tuan-tuan perempuan ada staff di bawah tuan-tuan perempuan yang sebelum ni tuan-tuan perempuan luluskan cuti mereka, tuan-tuan juga adalah pelulus bagi impact. Dia begitulah siapa-siapa yang tuan-tuan perempuan luluskan untuk cuti, dia jugalah yang tuan-tuan perempuan perlu luluskan untuk impact. Okay, so first ialah sebagai start invitation lah start invitation, and then you just click apply now lah kat sini, impact application is open now, so apply now. Dia akan terus nampak kita punya muka kita dan check lah semua maklumat kita betul. Okay, yang ni baru yang ni baru kita update untuk semester ni. Di bahagian kanan ni kalau tuan-tuan perasan ada satu ruangan untuk academic load. Di belakang kanan ni ada tempat kindly upload timetable for verification and review purpose. Okay, ini disebabkan dia ada kronologi dia lah kenapa kita wujudkan benda ni sebenarnya ini disebabkan ada berlaku beban yang diisi dalam academic load ni tak setara dengan jadual waktu dalam jadual waktu staff tersebut lah. Kalau contohnya, kalau macam saya ada 2 subjek, saya dua-dua penyelaras, dia tak ada isu sangat. Bila kita tengok kepada jadual waktu saya, okay. Contohlah kita buka jadual waktu pula sampai sini kita kena buka jadual waktu. Okay. Buka jadual waktu, boleh buka website PPA UTHM. Nak senang macam ni lah, PPA UTHM jadual, should be tu jumpa lah dia punya link ni. Ataupun tuan-tuan dan perempuan boleh typekan dia punya URL ni kan. And then kita carikan jadual untuk semester ni. Okay. Kalau kat sini kita ada jadual semester 2 lecturer timetable buka. Okay. Dan carikan tuan-tuan punya jadual waktu lah Ini proses yang terkini lah maksudnya you kena download dulu jadual and then upload kepada sistem impact. Tujuan dia kenapa nanti saya cerita. Okay. So tuan-tuan puan cari jadual tuan-tuan puan, just tuliskan nama tuan-tuan kat sini and then should be akan keluarlah jadual untuk semester ni. Okay. Kalau contoh kat sini clear maksudnya dalam semester ni saya ada jadual sekian-sekian, and then apa yang tuan-tuan boleh buat ialah download dia dalam bentuk PDF. Kalau kat sini kita just boleh tekan print and then printkan page ni, tapi kita print dia save as PDF. Save as PDF. Jangan print dekat printer pula. Printer tak boleh pula nanti. Save as PDF. And then bila kita dah save PDF tu, kita tekan save. Alright. Kita dah savekan. Kita savekan kat situ. Dan tuan-tuan puan bantah balik kepada impact tadi. Uploadkan file tadi dekat sini. Okay. Contohnya timetable saya dah ada kat sini. Uploadkan file timetable tuan di sini. So, are you sure? Timetable? Yes, upload. Okay. Selesai Jadi sebenarnya tujuan dia adalah tuan-tuan dan puan-puan berujuk sama ada nilai beban yang dikira kat sini. Kalau contohnya kan saya ada 2 kursus ni. Kursus pertama 3 kredit, 2 jam kuliah, 2 jam kuliah dan 2 jam tutorial, dan dia sepatutnya total up to 4 hours pertemuan. Dan bila kita auto calculate kita punya beban, dia akan dapat 13 lah. Jadi pertemuan ni sepatutnya dia akan sama dengan jadual.
Contoh sistem, saya punya sistem operasi ni ada 4 jam. 1, 2, 3, 4. Dekat sini sepatutnya juga total hour dia mesti 4. Kalau yang kedua ni BNF 44403 ni dia 5 jam total hours. Tuan-tuan dan puan check dia mesti 5 jam total hours. Kan? Di isu dia adalah ada sesetengah staff dia ada dua atau 3 section kan. Tapi dalam jadual tu 3 section tu dia combine dalam satu kuliah, dalam satu time frame jadual waktu lah. Jadi itu patutnya 3 kuliah tu dia akan jadi hanya kita kira satu sajalah kan. Contohnya 3 kuliah tu ada 4 jam. 3 section tu ada kita buat sekali kuliah dalam tempoh 4 jam. Jadi sepatutnya 4 jam. Dia tak boleh 3 kali 4 which is 12 jam. Jadi dah salah kat situ kan. Jadi kita nak mengelakkan benda tu daripada berlaku. Jadi sepatutnya nilai total untuk setiap kursus yang kita ambil yang kita rujuk daripada jadual waktu ni sepatutnya setara lah. Maksudnya realistik dan setara. Itu maksud saya lah bila kita cakap realistik. Nanti semak betul-betul sebab dia kalau sistem ni kita tak semak betul-betul dia akan jadi nilai ni pelik. Kalau pelik tu tuan-tuan dan puan-puan betulkan lah dekat situ. Kita boleh ni kan lah, kita boleh abaikan kita punya yang maksudnya kalau dikira kat sini kita boleh just kurangkanlah, kosongkanlah kat sini. Maksudnya kan. Contohnya ada dua section ni, katalah kat sini 2 section. Kedua-dua section ni dalam kuliah yang sama. Jadi yang bawah ni kita janganlah kira. Dia boleh letak kosong. Contoh ni contoh. Boleh letak kosong. Jadi kita boleh bayangkan bahawa 2 section ni dia menggunakan total hours yang sama. Satu saja yang kita kira. Yang bawah ni kita jangan kira double. Untuk masa ni memang secara sistem kita tak auto untuk detect tu lagi lah. Jadi kita nak minta highlight kepada tuan-tuan dan puan semak dan penilai nanti juga akan tolong tengok. Nampak pelik tak kalau seminggu tu dia ajar sampai 70 jam. Jadi kita nak minta bantuan daripada semua pihak lah untuk berlaku, kata apa, bukanlah kata tak jujur, cuma kita nak berlaku lebih nak memastikan jam yang kita tulis tu tepat dan bersesuaian dengan pekerjaan kita lah insyaAllah. Okay, so kalau dah siap yang ni, boleh just klik save teaching. Jadi setiap page A, B, C sampai G ni, harapnya tuan-tuan dan puan klik save ni lah Okay. Alright. So yang tadi saya dah upload kan. Saya try sekali. Upload. Okay. Right. So pergi ke bahagian B pula. Dia dah uploaded tadi So pergi ke bahagian B pula. Right. So bahagian B ni dia tak ada nak isi-isi sangat lah. Jadi tuan-tuan just semak lah sama betul ke ada supervision, diploma, degree berapa orang dan sebagainya. Kalau tepat dan just boleh tekan save lah save. Dan seterusnya lah sampai ke bawah ni lah yang C ni adalah grant. Tuan-tuan puan tengok betul tak berapa banyak grant sebagai ketua, berapa banyak grant sebagai member. Kalau okey, kita dah boleh klik next. Okay. Dan seterusnya services, ada tak services yang tuan-tuan puan laksanakan data-data ni daripada ICC lah kalau tak ada memang tak ada lah maksudnya Okay. Ni terpaksa lah saya tunjuk kan saya punya kan. Jadi kan orang tak percaya pula. Okay. Okay. So ini adalah administration lah. Yang ni boleh diisi secara nilai, secara manual lah contohnya saya ada satu jawatan pengurusan jadi saya boleh save lah contohnya satu. Okay. Cuba bayangkan saya tak buat apa-apa pun dah 60 maksudnya bagi level ni memang dia dah memadai lah
Okay, dan boleh di sini juga adalah bila kita klik bila katalah dekat bahagian management ni tak ada, tuan-tuan puan-puan memang tak ada jawatan-jawatan ni, masih perlu tekan save administration. Baru yang bawah ni akan appear. Yang task force ni. Mungkin ada yang akan tanya nanti, mana saya nak add task force ad hoc dan sebagainya. Yang pertama sekali memang kena tekan save administration walaupun kat sini you guys kosong. Tekan save dulu, baru kat bawah ni akan keluar dan baru boleh add task force dan sebagainya lah. Ni kalau saya add ni lagi banyak lah. Okay. So yang F ni ialah berkaitan dengan penyelaras khusus. Yang ni berkaitan dengan koordinator khusus. Kalau contoh saya ada dua. Sekejap ni. Saya ada dua. Sorry. Saya ada dua penyelaras khusus. Jadinya dia akan kirakan tambahan 2 jam lah kat sini. Okay. So seterusnya adalah jadi setiap page ni make sure save lah, tekan save tekan save. Dan seterusnya G ni ialah student. Di sini kita ada berkaitan dengan industrial training kan, dan juga academic advisor. Okay. Yang ni kalau yang pergi teaching training dan sebagainya lah, dia akan keluar kat sini. Yang ni kalau you guys ada PAK, anak PAK. Ini anak PAK saya ada 22 orang. So banyak ni lah beban saya. Okay. So yang kedua, yang bawah ni adalah berkaitan dengan program pelajar. Yang ni pastikan mengisi bilangan program. Bukan bilangan pelajar. Kalau dulu mungkin ada tersilap yang mengisi bilangan pelajar kat sini, jadi load you meletup jadi berapa, 100 ke 200 macam tu. Jadi katalah ada program khidmat masyarakat bersama belajar, so tambahkanlah dan sebagainya lah. Yang ni dia akan bergantung kepada kejujuran you guys lah. Letakkanlah jika ada sebagainya. Dan kalau tak ada apa-apa dan boleh tekan save lah. Okay. So bila kita dah semak semua okey, dan apa yang kita last kali patut kita buat adalah kita just click the submission. Okay. So kalau saya kira tadi saya dapat banyak ni, dan kita boleh tekan submit je lah.